Assalamualaikum dan salam sejahtera. Update sikit 27 April hari Isnin 2026. Kita tahu gencatan senjata diumumkan tanpa tempoh dan tanpa tarikh tamat, dan ramai konon-kononnya lega lah, tapi realitinya gini lah, ini bukan tanda perang sudah berhenti. Ini tanda masa Amerika dah habis. Masa Amerika dah habis. Dan sistem Amerika, macam mana saya pernah sebut, bahawa ada satu undang-undang yang jarang disebut, iaitu War Powers Act. Undang-undang ini meletakkan had Presiden hanya boleh terlibat dalam operasi ketenteraan tanpa kelulusan Kongres sekitar hanya 60 hari saja. Selepas tu, dia perlu sama ada hentikan operasi ketenteraan atau minta kelulusan Kongres. Jadi ini yang merupakan kekangan, dan di sinilah masalah sebenar bermula. Kerana perang ini tak memberi satu kemenangan yang jelas. Jadi bila Trump umum gencatan senjata tanpa tempoh, ini bukan ke arah strategi untuk damai, ini strategi membeli masa. Dia tak nak mengaku kalah, tidak mau teruskan perang, tapi juga tidak mau keluar sepenuhnya dalam keadaan malu. Jadi ini bukan keputusan ketenteraan, ini keputusan politik. Dan sekarang kita masuk pula pada realiti yang lebih keras, iaitu laporan menunjukkan dalam konflik ini Amerika telah menggunakan hampir separuh sistem pertahanan THAAD, sekitar 50% peluru Patriot, puluhan peratus Tomahawk JASSM dan SM series, dan untuk menggantikannya mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Ini bukan sekadar hanya statistik, ini maksudnya Amerika sedang kehabisan peluru untuk perang jangka yang lebih panjang. Jadi sekarang kita ada dua, kita lihat Amerika mengalami dua tekanan serentak, iaitu masa politik 60 hari mengikut War Powers Act dan stok ketenteraan yang semakin susut. Jadi bila dua ini bertembung, keputusan bukan lagi soal menang atau kalah, keputusan jadi bagaimana nak keluar tanpa nampak kalah. Okey, sebab tu di lapangan kita nampak perang tak berhenti, kapal masih dirampas, Selat Hormuz masih jadi medan tekanan, Israel masih keluarkan amaran di Lebanon, rundingan pula dibatalkan. Kalau ini dipanggil kejahatan senjata, ini adalah kejahatan yang sangat pelik. Kerana realiti sebenar sekarang bukan di darat, tapi ia lebih kepada di laut, iaitu di Selat Hormuz, laluan 20% minyak dunia. Dan Iran faham satu perkara, mereka mungkin tidak boleh kalahkan Amerika dalam konteks perang konvensional, tapi mereka boleh mengganggu ekonomi dunia. Ini satu tekanan ataupun satu strategi yang ada pada Iran, dan jauh lebih mahal kesannya. Dalam masa yang sama, Iran melalui Menteri Luarnya Araghchi telah bergerak ke Moskow. Jadi ini bukan satu langkah biasa, tapi ini adalah untuk penstrukturan semula. Ini bukan sekadar konflik dua negara, ini sudah jadi pertemuan blok. Dan bila blok mula terbentuk, perang jarang berakhir dengan cepat. Jadi sekarang kita faham kenapa gencatan diumumkan tanpa tempoh, rundingan tu gagal, operasi kecil masih berjalan, tekanan ekonomi diteruskan, kerana ini bukan satu perdamaian, ini adalah peralihan daripada perang terbuka kepada perang yang terkawal. Dan di sinilah realiti yang ramai tidak mahu dengar. Amerika bukan menang, Iran sebenarnya yang memenang peperangan yang dalam bentuk baru ni. Amerika tidak boleh teruskan perang ni lama, dan Iran sebenarnya dia pun tak perlu nak kata menang dari segi ketenteraan, cukup sekadar bertahan. Jadi gencatan senjata ini bukan penamat, ia adalah satu rehat strategik bagi pihak yang kehabisan masa dan peluru. Bila peluru makin habis dan makin suntuk, perang tidak dihentikan, ia ditukar nama. Satu lagi perkembangan, iaitu rundingan antara Iran dan Amerika di Pakistan dilaporkan dibatalkan oleh Amerika, yang mana dia turut menarik balik peralatan keselamatannya dari Islamabad. Langkah ini menunjukkan bahawa saluran rundingan yang sebelum ini dibuka kini mungkin telah menemui jalan buntu. Berlaku juga ketegangan maritim di laut pula. Situasi semakin serius. Komando Pusat Amerika CENTCOM mendakwa telah merampas satu lagi kapal Iran, iaitu MV-7, yang berada dalam senarai sekatan. Namun dalam masa yang sama, Iran bertindak balas dengan mengambil alih dua kapal kontena milik MSC yang dikaitkan dengan Israel di sekitar Selat Hormuz lah. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahawa konflik ini telah berubah bentuk daripada serangan ketenteraan terbuka kepada perang tekanan maritime dan ekonomi.
Jadi setelah Hormuz, kita tahu dia kini kembali menjadi pusat pertarungan geopolitik. Jadi setiap rampasan kapal, setiap sekatan memberi kesan langsung pada pasaran tenaga global. Sementara itu di Lebanon, Israel dilaporkan terus mengeluarkan amaran kepada penduduk di utara Sungai Litani. Walaupun dalam keadaan yang sepatutnya berada di bawah gecatan senjata, tindakan ini memberi gambaran bahawa gecatan senjata tidak benar-benar dihormati di lapangan dan risiko eskalasi masih tinggi. Jadi ikuti video saya seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.